Kalau diikutkan daripada kenyataan awal yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Lembaga Sil Dalam Negeri, hari ini 28 hari bulan November 2025 merupakan hari terakhir untuk anda mengemas kini bagi pembayaran fasa pertama STR 2026. Begitu juga dengan permohonan baru harus dihantar sebelum berakhirnya hari ini bagi memastikan anda dinilai untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, seperti dah banyak kali sebenarnya diingatkan berkaitan dengan kemas kini untuk pembayaran fasa pertama STR 2026 ini, yang mana seperti kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Lembaga Sil Dalam Negeri berakhir pada hari ini 28 hari bulan November 2025. Jadi persoalannya sekarang ini, sudahkah anda mengemas kini maklumat untuk STR 2026 anda? Dan bagi mereka yang baru memohon, sudahkah anda menghantar permohonan anda untuk dinilai bagi pembayaran fasa pertama STR 2026? Kemas kini boleh dilakukan secara dalam talian maupun menghadirkan diri di mana-mana cawangan Lembaga Sil Dalam Negeri yang berhampiran dengan anda. Cuma kalau anda baru nak buat kemas kini pada hari ini, mungkin kalau anda berkelapangan boleh terus hadirkan diri di mana-mana cawangan Lembaga Sil Dalam Negeri untuk melakukan kemas kini agar segala-galanya berjalan dengan lancar, kerana harus diingatkan ramai juga yang mengatakan apabila cuba untuk mengemas kini secara dalam talian, ada masalah ini yang berlaku, masalah itu yang berlaku. Jadi hari ini adalah hari terakhir. Kalau katakanlah anda mengalami masalah menerusi secara dalam talian, setidak-tidaknya kalau menghadirkan diri di Lembaga Sil Dalam Negeri, perkara tersebut dapat dielakkan, dapat diuruskan dengan sewajarnya. Dan Amin nak ingatkan sekali lagi berkaitan dengan kemas kini ini, siapa sebenarnya yang wajib untuk mengemas kini? Mereka yang wajib seperti dah banyak kali diingatkan adalah mereka yang dah 3 tahun berturut-turut. Ingat tu, 3 tahun berturut-turut tidak pernah mengemas kini. Jadi bagaimana perkiraan 3 tahun ini? Okay, 3 tahun ini adalah sepanjang pelaksanaan STR sebelum ini, bermakna STR 2023, STR 2024 dan STR 2025. Kalau ketiga-tiga STR ini anda tidak pernah mengemas kini, jadi anda adalah sasarannya yang perlu untuk mengemas kini sebelum berakhirnya 28 hari bulan November bagi membolehkan anda dinilai untuk kelulusan ataupun kelayakan bagi pembayaran fasa pertama STR 2026. Gagal untuk mengemas kini, ada kemungkinan anda tidak akan dipertimbangkan untuk pembayaran fasa pertama nanti. Walau bagaimanapun, untuk kategori warga emas anda bolehlah diperkatakan dikecualikan. Kalau tak pernah mengemas kini pun tak apa sebenarnya untuk warga emas ini, terkecuali untuk warga emas saja. Selain daripada itu, kalau anda dah 3 tahun berturut-turut tidak pernah mengemas kini, anda perlu mengemas kini. Bagi mereka yang mungkin pernah mengemas kini antara 3 tahun dinyatakan sebentar tadi, tak perlu risau. Kalau anda tak ada apa-apa lagi perubahan, tak perlu lakukan kemas kini. Kalau masih ada perubahan yang perlu dilakukan, anda boleh lakukan kemas kini dengan sewajarnya. Dan nak mengemas kini ini, kalau secara dalam talian, anda boleh pergi ke bantuantunai.hasil.gov.my. Anda lihat pada perubahan maklumat permohonan. Di situ adalah tempat di mana anda boleh mengemas kini. Memang tiada perkataan kemas kini, apa yang boleh dilakukan adalah pergi pada ikon tersebut untuk melakukan kemas kini. Dan sedikit jangkaan berkaitan dengan bayaran fasa pertama untuk STR 2026 ini dijangkakan mungkin boleh berlaku pada bulan Januari 2026. Walau bagaimanapun, belum lagi ada memo dikeluarkan, kenyataan dikeluarkan, masih lagi menunggu. Cuma jangkaannya akan berlaku pada bulan Januari kerana harus diingatkan untuk kelayakan SARA 2026 bergantung kepada kelulusan STR 2026. Jadi jika tidak diketahui kelulusan STR 2026, pada bulan Januari ada kemungkinan kelewatan pembayaran SARA 2026 akan berlaku. Bermakna kalau katakanlah tiada bayaran fasa pertama STR 2026 dilakukan pada bulan Januari, jadi mungkin untuk pembayaran bulan pertama SARA 2026 akan berlaku kelewatan mungkin pada penghujung bulan Januari, ataupun mungkin kalau katakanlah bayaran fasa pertama berlaku pada bulan Februari sebagai contoh, jadi ada kemungkinan juga kelayakan SARA 2026
hanya akan diketahui pada bulan Februari menyebabkan berlaku kelewatan terutama sekali untuk pembayaran bulan pertama SARA 2026 nanti. Jadi kita mengharapkan agar pembayaran fasa pertama STR 2026 berlaku pada bulan Januari sekaligus mengetahui status kelulusan STR 2026 dan sekaligus juga mengetahui berkaitan dengan kelayakan SARA 2026. Kepada kategori bujang 21 ke 59 tahun, walaupun anda tak layak STR 2026, tapi harus diingatkan anda layak SARA 2026. Jadi kelayakan SARA 2026 ini ditentukan menerusi informasi ataupun data STR anda. Jadi kalau anda dah 3 tahun berturut-turut tidak pernah mengemas kini, anda juga sebenarnya perlu untuk mengemas kini bagi membolehkan anda dipertimbangkan untuk SARA 2026. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.